Hai, pelajar dari kursus pengurusan pentadbiran telah mengadakan satu program taklimat keselamatan bersama pihak bomba. Taklimat dimulakan dengan ucapan dari penasihat program, diikuti dengan kehadiran pegawai bomba yang dijemput khas dari Balai Bomba Damansara Utama. Antaranya Muhammad Syahid bin Aziz, Mujib bin Latif, Mak Zulkifli bin Wan Mat. Program ini bermula dengan penerangan tentang langkah-langkah keselamatan. Ada juga sesi soal jawab yang menarik di mana pelajar berpeluang menjawab soalan dan memenangi hadiah. Tahniah kepada semua yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Okey, sesi latihan fire drill dijalankan selepas taklimat. Semua pelajar diminta untuk mengikuti laluan kecemasan yang betul dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Masing-masing memastikan semua rakan sekelas pun ada bersama-sama. Pegawai bomba juga memberikan taklimat ringkas sebelum memulakan demonstrasi memadam api dengan menggunakan air. Para pelajar juga berpeluang merasai sendiri pengalaman memadam api dengan teknik yang betul. Para pengajar TISKI juga pun dapat peluang untuk mencuba. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada Abang Bomba dari Balai Polis Damansara Utama.